Assalamualaikum. Petai ni saya ada sebiji mesin basuh dah. Ni nama Syak. Nama Syak, masalah dia Syak ni model dia dah. Masalah dia kita isi air tu dia tak sipai air. Tak lekat lah. Air masuk cuma dia keluar selalu. Ni saluran ni kita tubik selalu. Ini tubik ni. Jadi air tak lekat dalam tu lah, jadi tak boleh basuh lah. Jadi kejap lagi kita cek dulu apa masalah, kita sambung balik. Okey, lah ni kita jumpa pada masalah dia. Masalah ni dia panggil drain motor dia. Drain motor bahagian dia duduk sini. Dalam ni. Dia fungsi dia untuk tarik air buai. Tarik air buai untuk buai. Bila benda ni tarik seumur kak, dia jadi terlekat air lah. Lah ni kita tukar dah. Jadi kita terawat balik. Benda ni saya try isi air dah ke. Isi air mana dia tak tubik dah kosen. Dia ya kita tubik seumur. Tubik ngalih seumur. Jadi tak lekat air dalam ni. Ni lekat dah air.